Jumpa lagi. Hari ini pada pastry kita buat dua jenis kuih raya. Kita ada cookies dan juga kita ada tart nanas. So dekat sini pelbagai jenis teknik dan saiz yang mereka gunakan. Nak tahu? Tengok video ni. Seronok kan aktiviti yang korang tengok ni sebab kita ada hands-on experience korang. Jangan risau, dekat sini fasiliti sangat lengkap, moden dan mencukupi. Yang penting 70% teori, 30% je amali. Confirm takkan boring. So, boleh kenalkan nama awak tak? Awak daripada kursus apa? Hai, nama saya Muhammad Faris Akmal. Saya daripada kursus tahap 2 pastry. Alright, so kalau daripada nak jadi usahawan ni, perlukan banyak proses pembelajaran. Jadi awak rasa IPT Skill membantu awak daripada sudut apa? Saya rasa IPT Skill dia membantu saya daripada banyak pelbagai aspek, seperti macam amali, kerja-kerja praktikal, lepas tu kerja paperwork semua tu bagi menambah ilmu saya dan juga kefahaman saya lah. So saya rasa IPT Skill ni dia sangat membantu dan juga menyenangkan kerja saya di pada masa hadapan. Wow, terima kasih. It's very good. Jadi awak nak recommend tak kat orang kat IPT Skill ni? Awak nak recommend tak? Ya, saya sangat-sangat rekomenkan kepada semua pelajar yang baru lepas SPM ke, yang ingin mencari tempat lain, seperti macam minat bakery ke, barista like cafe or something like baking cake. Saya boleh highly recommend it sebab tempat tu sangat bagus. Okay, terima kasih. So bye. Jadi yang dah habis SPM tu, buat apa tu? Ada tu yang bercita-cita nak jadi seorang chef, nak jadi seorang usahawan atau nak buka bakery sendiri? Jomlah masuk IPT Skill sebab dekat sini merupakan langkah awal menuju terkejaya korang.